Hai kawan-kawan pemancing semua, apa khabar? Selamat datang kembali ke saluran YouTube saya. Hari ini, kita akan selami ramalan Clev yang sangat dinanti-nantikan untuk hari Jumaat 4 Oktober 2025 di seluruh Malaysia. Jangan terkejut kalau saya kata hari ini ada potensi untuk jadi luar biasa, tapi juga penuh cabaran. Kenapa? Sebab kita di tengah-tengah peralihan monsun yang boleh buat ikan jadi sangat aktif atau sebaliknya. Jadi, apa yang kita nak cari hari ini? Terus bersama saya akan kongsi segala rahsia dan tips yang anda perlukan untuk pastikan joran anda melentur. Baiklah, jom kita bincangkan spesies apa yang patut anda fokuskan dan taktik terbaik untuk hari ini. Pertama sekali, mari kita fokuskan pada ikan bulan atau Tarpon Indo-Pasifik. Kawan-kawan, pada tempoh peralihan monsun sebegini, air muara cenderung lebih jernih dan stabil. Ini adalah masa terbaik untuk ikan bulan. Cari mereka di muara sungai, kawasan bakau dan pesisir pantai yang mempunyai struktur seperti tiang jambatan atau kayu balak. Mereka suka kawasan berarus perlahan di mana ada banyak ikan kecil dan udang. Untuk umpan, gunakan gewang seperti popper, minnow atau soft plastik yang berkilat. Umpan hidup seperti anak ikan salar atau udang hidup juga sangat efektif. Ingat, ikan bulan ini aktif melompat, jadi bersedia untuk perlawanan yang mendebarkan. Seterusnya, untuk pemancing air payau dan pesisir pantai, siakap atau baramundi dan jenahak atau snapper adalah sasaran yang sangat baik. Kedua-dua spesies ini gemar berlegar di sekitar struktur tenggelam, bongkah batu dan kawasan berlumpur di muara sungai. Pada waktu pagi dan lewat petang adalah waktu terbaik untuk memburu mereka. Gunakan umpan hidup seperti udang hidup atau ikan kecil. Jika anda lebih suka gewang, minnow yang menyelam atau soft plastik berwarna semula, jadi pasti menarik perhatian mereka. Akhir sekali, untuk peminat kerapu atau grouper, fokuskan pada kawasan berbatu di dasar laut atau sekitar unjam. Dengan suhu air yang stabil dan hangat sekitar 29 hingga 30 darjah Celsius, kerapu akan selesa berada di dasar. Gunakan umpan hidup seperti sotong atau ikan tamban atau cuba teknik jigging dengan jig yang berat sedikit untuk sampai ke dasar. Sekarang, mari kita bedah pula kondisi persekitaran yang akan mempengaruhi Clevo kita hari ini. Cuaca. Untuk hari Jumaat 4 Oktober 2025, kita akan alami suhu udara yang agak panas, antara 22 darjah Celsius pada waktu malam hingga mencecah 32 darjah Celsius pada siang hari. Malah, pada tengah hari, suhu boleh naik sehingga 35 darjah Celsius. Tekanan atmosfera diramal stabil yang selalunya berita baik untuk KLF. Angin dijangka agak lemah secara umumnya, tetapi perlu ingat, kita dalam fasa peralihan monsun, jadi perubahan angin mendadak sentiasa ada kemungkinan. Yang paling penting, kebarangkalian hujan renyai atau ribut petir singkat pada sebelah petang adalah sekitar 20% di sekitar Kuala Lumpur. Kelembapan udara juga sangat tinggi di antara 81 hingga 86%. Ini bermakna ikan mungkin akan kurang aktif pada waktu tengah hari yang terik dan lebih suka mencari makan pada awal pagi atau lewat petang apabila suhu lebih nyaman. Hujan petang, walaupun singkat, boleh menghidupkan ikan dan membuat mereka lebih agresif mencari makan. Suhu air. Suhu air di perairan Malaysia dijangka sangat stabil dan hangat, sekitar 29 hingga 30 darjah Celsius. Suhu air yang konsisten ini memastikan ikan berada dalam keadaan selesa dan aktif mencari makanan di habitat biasa mereka.
Fasa bulan. Pada 4 Oktober, bulan berada dalam fasa hampir purnama atau waxing gibbous menuju ke bulan purnama penuh pada 7 Oktober. Menurut kepercayaan popular di kalangan pemancing, fasa bulan seperti ini, terutamanya apabila ia menuju ke bulan penuh, sering dikaitkan dengan peningkatan aktiviti ikan kerana pergerakan pasang surut yang lebih kuat. Ini boleh menjadi faktor positif untuk KLEV, terutamanya pada waktu solunar utama. Aktiviti umum ikan. Secara keseluruhan, saya jangkakan Cleve akan menjadi khas dan berpotensi. Cleve mungkin agak perlahan pada waktu tengah hari yang panas terik, tetapi akan meningkat dengan ketara pada awal pagi dan lewat petang. Ikan seperti ikan bulan, siakap, jenahak dan kerapu akan menjadi sasaran utama dengan peluang kejayaan yang baik jika anda memilih lokasi dan taktik yang tepat, terutamanya di kawasan muara dan pesisir pantai sebelum sebarang ribut petir petang. Jadi, kawan-kawan, itu ramalan Cleve untuk 4 Oktober 2025 di Malaysia. Ingat, sentiasa utamakan keselamatan dan jaga kebersihan alam sekitar kita. Ni pesanan saya, ni ekor, ni sisik. Semoga joran anda semua melentur dengan jayanya. Jangan lupa ya, tinggalkan komen di bawah apa pendapat anda tentang ramalan ini. Ikan apa yang anda targetkan? Dan yang paling penting, kalau anda suka konten macam ni, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe untuk lebih banyak tips memancing dari saya. Jumpa lagi di video seterusnya.